Saya ni bekas pesakit jantung. So orang sakit jantung ni memang perasaan dia takut. Awak tahu saya belok berapa jantung? 4. 80 hingga 95%. Kau tahulah macam mana? Doktor dah saran saya bypass. Jadi saya dah buat rawatan, banyak rawatan. Ubatnya, rawatan, macam-macam rawatan. Jadi apabila sekarang ni saya guna ni krill oil. Masya Allah. Memang 2 minggu saya makan ni memang improve banyak, kita boleh rasa, terutama yang nampak. Okey, yang nampak. Saya kencing berbuih sebelum ni. Kali ni tak ada buih langsung. Tak ada langsung. Dalam masa 2 minggu ni tak ada langsung. Maknanya jernih. Ya apa ni? Jernih. Mana tak ada buih lah. Tapi siapa-siapa yang nak mencegah ataupun siapa ada masalah kecil berbuih, ni nak dapat ni. Tengok ni kawan-kawan saya ni semua ni. Dah order semua dah ni. Inilah. InsyaAllah. Jantung ni masalah paling besar tau. Dapat ni. Krill oil. Dia omega 3. Dia ada D3, K2 untuk alihkan kalsium apa semua tak jadi blok. Dan dia anti radang, maknanya dia boleh baiki kerosakan saluran, dan dia boleh buang klot, buang kotoran darah. Jadi darah cantik. Jangan lepas ke peluang ni. Ni 3 botol terus. Test bulan. Baik.